Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Hari ni saya nak tunjuk cara buat pola kurta. Okey, cara buat pola kurta. Siapa yang nak dapatkan buku pola daripada Tizaza, yang nak belajar dengan lebih detail, sebab dalam buku pola, koleksi buku pola Tizaza, kita datangkan secara lengkap. Secara lengkap daripada asas, daripada cara mengukur, daripada cara tengok tali tip, kan. Kadang-kadang ada juga yang masih tak faham cara kita nak baca tali tip. So kita ajar juga dekat dalam buku tu daripada asas, daripada cara menggunakan tali tip, barang-barang jahitan yang perlu wajib ada sebagai seorang sebagai seorang tukang jahit ataupun anda yang minat menjahit. Kemudian teknik asas, pola asas kita ajarkan step by step dalam buku tersebut. Jom kita buat pola kurta kanak-kanak umur 3 tahun. Ni contoh dia. Kita nak buat pola kurta lengan pendek untuk anak umur 3 tahun. Okey, so ini dia contoh. Dan pertama sekali bila kita nak buat pakaian, kita kena ada ukuran dahulu. Kat sini, bila kita ikut baju contoh, saya nak tunjuk. Bila kita ikut baju contoh, ukuran apa yang perlu kita ambil. Ini adalah baju contoh yang kita akan buat. Saya ada sekali dengan ukuran sebenarnya. So, ini adalah ukuran baju yang kita akan ikut. Ukuran yang perlu kita ambil untuk kita ikut baju contoh, okay, dekat sini, adalah ukuran bahu. Ukuran bahu kita kena ambil. Saya akan tunjuk step by step. Pertama sekali kita akan ambil ukuran bahu. Okey, kita akan ambil ukuran bahu kat sini. So kita ukurlah ukuran bahu daripada kiri ke kanan. Saya dapat 8,5. So kita tulis dulu 8,5 ukuran bahu. Bila kita dah dapat ukuran bahu, seterusnya kita kena kira ukuran keliling ketiak dia ni. Kita ukur, kita letakkan tali tip macam ni. Sebab kita kena ikut betul-betul ukuran keliling ataupun separuh daripada ukuran armhole dia ni. So, saya dapat ukuran dia adalah, kira betul-betul, okey? Kita dapat ukuran dia adalah 6 inci. So, boleh tulis kat situ 6 inci. Alright. Dah dapat dua ukuran. Ukuran seterusnya, kita ambil pula ukuran labuh tangan dia. Labuh tangan, kita buat lengan pendek je. Labuh tangan kita boleh buat 4,5. 4,5. Bukaan tangan. Bukaan tangan dekat sini. Okay. Bukaan tangan dia juga 4 inci. Buka tangan 4 inci. Lepas tu daripada baju contoh juga kita ambil ukuran dada. Okay. Ukuran dada kita ikut saja. Bila kita ikut baju contoh, masa buat pola dah tak perlu tambah basi. Ikut sahaja. Saya dapat kalau separuh ni saya dapat 12/3/4. So kalau penuh 25,5. Tulis labuh baju. Daripada bahu, cara nak ukur labuh baju, anda tengok kat sini kena daripada sebelah. Tak boleh ukur labuh dekat sini. Labuh baju memang kita kena ambil ukuran daripada dekat sini. Betul-betul sebelah daripada ukuran paras leher. So kita ukur labuh baju. Labuh baju 14 inci. Labuh baju. Ni untuk umur budak 3 tahun. Okay, baju kurta. Baju kurta kita nak tunjukkan cara nak buat pola baju kurta budak. Budak. Mana tahu kan raya tahun ni nak buatkan baju untuk anak ke, untuk cucu ke. Sambil-sambil tu terima kasih yang tap screen, terima kasih juga yang share. Okay, hai semua. Assalamualaikum.
Yang mana first time nampak Tizaza boleh follow kita boleh follow kita, dan anda boleh join live kita setiap malam. Pukul 9 malam kita akan live untuk share ilmu berkenaan dengan jahitan dan juga fashion. So siapa yang nak belajar boleh join, dan boleh juga sediakan nota. Okey, boleh sediakan nota. Sudah. Okey. Tadi kita dah pergi kepada labur baju. Bahagian ketiak kita dah ambil. Bahagian bukaan bawah ni. Bukaan bawah baju ni kita kena ukur juga. Bukaan bawah baju. Kat sini. Okey, 13. Separuh dia saya dapat 13,5. Penuh 27. Bukaan bawah baju. Okey. Dan yang akhir, yang ni kita kira lah belahan dia. Sebab kita nak ikut pattern ni. So kita tengok belahan untuk baju ni adalah 3 inci. 3 inci. Kena ikut lah, sebab kalau kita tak ikut ukuran leher dia, takut nanti leher, bila kita dah siap buat baju, takut leher dia tak boleh masuk. Okay. Kena ukur keliling leher ni berapa. Kena ukur. Sebab kepala budak ni kalau kita buat terlampau kecil, nanti tak boleh masuk. Kepala dia tak boleh masuk. So kita tadi dah belahan dia 3 inci. Yang ni dekat sini 3 inci. Daripada sini ke sini 3 inci. Kemudian kita kena ukur keliling leher. Macam ni tau. Ni ukur keliling leher. Cara nak ukur macam ni. So kita ukur. Berapa ukuran leher ni? Saya dapat ukuran leher dia 15. 15 tu siap. Okay, 15 tu siap. So kita tulis kat sini leher 15 siap. Leher 15 inci siap. Okay, so bila kita dah ada setiap ukuran ni, bolehlah kita buat pola dia. So pola untuk kurta kanak-kanak ni sebenarnya simple je kalau kita tahu dia punya asas. Okay, so jom saya tunjuk. Dia senang je. Nak buat terus atas kain pun boleh. Tapi hari ni saya bercadang untuk saya buat dekat atas brown paper. Okay. Alright. So saya akan adjust sikit kita punya kamera. Kita akan ikutlah pattern baju ni. Dekat sini. Kita akan mula buat pola daripada dekat sini. Okay. Okay, so jom saya tunjuk step by step macam mana nak buat pola kurta untuk kanak-kanak. Siapa dapatkan buku pola daripada Tizaza? Kita ada 4 tau koleksi buku pola. Yang ni saya tunjukkan, yang ini contohlah. Ini adalah buku nak jadi pakar jahitan. Anda akan dapat sekali dengan pola kurta ni. Kita akan postkan sekali. Anda boleh saja request nak saiz apa. Siapa nak pola ukuran sebenar, anda boleh dapatkan buku pola dan kita akan postkan sekali dengan pola kurta. Tak kisah anda nak dapatkan buku nak jadi pakar jahitan ke, jom jahit sendiri ke, zero tu pakar jahit ke, ataupun pandai jahit pakai lelaki. Tak kisah anda dapatkan yang mana, kita akan berikan secara, kita akan postkan sekali pola kurta ikut saiz yang anda nak. Jelas So jom saya tunjuk cara buat pola kurta. Saya tunjuk ni adalah untuk kanak-kanak umur 3 tahun. Alright. Ini kata pola yang saya nak buat. Kita akan mula daripada ukuran bahu. Saya akan ambil ukuran bahu dahulu. Bahu kita tadi yang saya ambil adalah ukuran dia 8,5 inci. 8,5 inci ni bahagi dengan 2. 8,5 inci bahagi 2. 8,5 bahagi 2. Ini formula kalau nak buat untuk dewasa pun sama. 8,5 bahagi 2. Saya dapat 4 suku tanda. 4 suku tanda. Dekat situ.
Kemudian dari cara nak dapatkan ukuran dada, paras dada adalah yang tadi kita ukur bahagian ketiak dia. Saya dapat tadi 6. 6 tanda. Okey, dah tanda garis melintang. Ini adalah paras dada. Garis macam tu. Bila dah dapat paras dada, tadi kat sini kan bahu dia kan. Bahu dia kita ambil gariskan ke garisan dada. Gariskan ke garisan dada. Macam tu. Kalau ada soalan boleh letak kat ruangan komen nanti saya akan jawab. So kita dah ada pada paras dada, kemudian kita terus ambil paras labu baju. Kalau untuk pola kurta kanak-kanak yang kita ambil ikut contoh, kita terus je ambil paras labu baju dia. Labu baju dia adalah 14. Labu baju 14. 14 inci. 14 inci. So tanda garis. Setiap kali dapat garisan ni, tanda dan terus garis. Macam tu. So, kita dah dapat dah bahu, dada dengan labuh baju. Kita dah dapat dah 3 ukuran ni. Apa perlu kita buat lepas ni adalah untuk bahagian ketiak. Bahagian ketiak ni, okey. Yang saya nak tunjuk ni, untuk baju ni, dia tak ada jatuh bahu tau. Baju kurta kanak-kanak ni tak ada jatuh bahu. So, kita ambil daripada ukuran 6 inci ni, kita lipatkan 2 tali tip ni, dapatkan ukuran titik tengah. Dekat situ. Okey, jelas Dapatkan ukuran titik tengah. Kemudian, pola ni kita akan buat depan dengan belakang sekali tau. Okey. Untuk bahagian depan, kita masukkan keruk ketiak dia adalah 3/4 inci. Kalau untuk belakang, kita ambil suku inci. Saya buat sekali kat sini. Okey. Kena ingat depan 3/4, belakang suku inci sahaja. Kemudian, tandakan je tandakan saja. Kemudian kita pergi kepada bahagian dada dia tadi. Dada dia masa kita ikut baju contoh, ukuran penuh adalah 25,5. Jadi kalau kita ambil ukuran bahagian separuh daripada 25,5 tu, kita akan dapat 12/3/4. 12/3/4 kita bahagi 2. 12/3/4 bahagi 2. Saya dapat 6 suku. Tanda. Bila dah dapat ukuran bahagian dada, baru kita bentukkan kita punya keruk ketiak. Yang ni pakai pembaris lurus. Yang ni pakai pembaris curve. Ataupun boleh pakai curve. Ni saja. Sama juga untuk belakang. Yang ni pakai pembaris lurus. Serong. Kita buat depan dengan belakang sekali. Nampak Depan keruk ketiak dia lebih sedikit. 3/4 inci. Kalau belakang suku sahaja. Dia punya keruk. Ni untuk budak 3 tahun tau. Budak 3 tahun ni simple je dia punya kurta. Kalau kita tengok contoh ni, saya ikut contoh tau. Nampak tak dekat bahu dia tak ada potongan. Ni cara buat pola dia. Ni dekat garisan bahu dia. Dia tak ada potongan. So dia tanda lipatan. Dekat bahu dia. Dia tanda lipatan. Dia tak ada jahitan pun. Dekat bahu. So cara nak buat dia adalah yang saya tunjuk ni lah. Untuk kurta kanak-kanak. Untuk kurta kanak-kanak, besar-besar anak saya jugalah. 3 tahun. Ni lelaki. Saya buat baju untuk
kurta umur 3 tahun. Ni dia. Dia tak ada potongan dekat bahu. So pola dia macam ni. Pola dia yang saya tunjuk ni. Okey, kemudian seterusnya kita pergi kepada bahagian leher. Bahagian leher tadi bila siap leher dia adalah 15. Tu yang dah siap tau. So keruk dia saya ambil 2 suku. Ataupun bila ada contoh kan lagi senang tau sebenarnya. Kita ambil je macam ni. Bila ada contoh lagi senang. Kita ambil berapa lebar bahu dia ni. Lebar bahu dia 2 inci. Nampak tak? Kan dapat tu sama 2 inci. Kita adjust kat situ je lah. Lepas tu untuk dia punya bawah, bahagian bawah leher ni dia punya keruk lebar leher dia. So yang ni tadi kita ambil dapat 2 suku. Dekat bahagian kita panggil apa? Nak ambil dia punya bahagian luas leher. Kita ambil ukuran leher bahagi 6 tambah 3/4. Tambah 3/4. Macam tu. So bentukkanlah. Bentukkan. Dah pun siap bahagian leher. Lepas tu buat untuk belakang. Belakang keruk dia untuk budak boleh buat 1/2 inci. 1/2 inci ada buat keruk belakang. Kita buat pola depan dengan belakang sekali. Senang. Sangat-sangat mudah. Sebab ramai juga yang manalah tahu nak buat baju untuk anak kecil kan. Lepas tu nak buat untuk cucu ke. So bolehlah dapatkan. Baju pola kurta ni, kalau nak belajar lebih detail, dia ada dekat dalam buku Nak Jadi Pakar Jahitan tau. Boleh tengok dekat muka surat belakang. Ni adalah isi kandungan yang ada dalam buku Nak Jadi Pakar Jahitan. Dia berwarna Dia berwarna. Pola-pola dia sangat banyak. Okay. Dalam satu buku terdapat lebih 35 koleksi pola. Ini dia. Siapa yang nak dapatkan yang masih ragu-ragu, anda tak perlu risau. Memang berbaloi kalau anda dapatkan. Okay, anda cuma buat pelaburan sekali je, tapi ilmu anda akan dapat sampai bila-bila. Dalam satu buku bukan 1, bukan 2, bukan 3 pola. Tetapi ada lebih 35 koleksi pola. Pakaian tradisional dan juga moden. Pola-pola yang ada dalam buku Nak Jadi Pakar Jahitan. Okay. Saiz dia, saiz buku adalah saiz A4 Saiz A4. Ini adalah buku yang saya gunakan untuk saya mengajar. Saya buat buku yang lebih kecil lah. Lebih senang untuk saya mengajar. Lebih senang untuk saya bawa ke mana-mana. Ini adalah koleksi pola yang ada dalam ni. Senang tau bila anda buat jadikan panduan. Di sebelah ni adalah arahan dia. Sebelah ni adalah gambar raja ataupun kita panggil mini pola. Ikut saja step by step. Okay, kita tulis kat sini. Contohlah ni jubah A-line. Kita akan buat dasar hadapan. Dasar hadapan, so anda pergilah dekat gambar raja ni, tengok mana bahagian depan. Ni bahagian depan. So buatlah. Ikut step by step. 0 ke 1, labur baju. So tulis kat sini ada nombor sekali. Dekat mana 0, dekat mana 1. 0 ke 1, labur baju. So buat satu garisan. Masa anda buat pola tu. Kemudian pergi kepada yang seterusnya. 0 ke 2, dada bahagi 4. Tambah 3/4 atau 1 inci. Ikutlah. Nak buat, nak letak dada 3/4 ke atau 1 inci. Mana-mana boleh. Kalau nak baju tu loose, tambah kelonggaran 1 inci. Macam tu. Ikut saja step by step akan jadilah pola yang anda nak. Okay. Kalau anda nak dapatkan modul buku Pola Tizaza, boleh pergi dekat beg kuning sekarang. Kita nak bagi sekali. Kita akan postkan sekali pola kurta. Ikut saiz yang anda nak. Pola kurta pun ada dalam buku ni. Saya tunjukkan. Pola kurta ada dalam buku ni. Ni soal slack.
Ini baju Melayu. Ini pola kurta depan. Sekejap. Ini dia pola kurta. Ni pola kurta. Pola kurta ada dekat dalam buku Nak Jadi Pakar Jahitan. So siapa nak boleh dapatkan sekarang. Okey, saya teruskan. Ini bahagian atas kita dah siap. Bahagian leher, bahagian ketiak kita dah siapkan. Kemudian kita pergi kepada bahagian labur baju dia. Tadi kita dapat bukaan bawah baju. Bukaan dia adalah 13.5. 13.5. Ini separuh tau. Ini bahagian depan je saya kira. 13.5 bahagi 2. Kita dapat 6/3/4. So, kita tanda. Dah tanda garis terus. Daripada dada ke labur. Begitu. So, nak dapatkan bahagian yang cantik bawah tu kita curvekan sikit. Pakai pembaris curve. Pakai pembaris ni, curvekan bahagian bawah dia. Macam tu. Dah pun siap. Depan dengan belakang. Pola ni kita buat depan dengan belakang sekali. Kat sini tanda lipatan. Di situ tanda lipatan. Pola badan dah pun siap untuk kurta kanak-kanak. Senang saja. Siapa kat sini yang dapat sesuatu? Yang dapat daripada awal sampai akhir. Kat sini tanda lipatan tau. Sini pun tanda lipatan. Tak perlu turunkan. Tak perlu turun bahu. Okey, tak perlu turun bahu. Senang kan? Okey, sekarang kita pergi kepada bahagian tangan. Bahagian tangan saya tunjukkan dekat sini lah Bahagian tangan. Right? Okey, saya pergi kepada bahagian tangan. Bahagian tangan saya buat dekat sini. Boleh nampak tak? Boleh kan? Dekat sini. Untuk bahagian tangan, kita buat garisan L dulu. Dia lengan pendek saja untuk budak. Dengan pendek sahaja. So, kita buat garisan L. Sini. Macam tu. Okay. So, kita boleh draw untuk tangan. Labuh tangan tadi adalah 4,5. Labuh tangan 4,5 inci. Okay. Tanda dan juga garis. 4,5 tanda garis. Macam tu. Ini labuh tangan Labuh tangan. Kemudian ini adalah untuk dia punya bukaan keruk ketiak dia. Biasanya ukuran ni saya akan anggarkan saja. Ataupun kalau anda nak buat kiraan, ukuran dekat sini adalah ukuran dada bahagi 8. Ni dia kalau nak kiraan. So, kita garis. Okay, dapat ukuran ni, kita garis. Esok saya akan tunjuk, insyaAllah esok kita akan tunjuk macam mana cara nak jahit baju kurta. Kemudian kita ambil dekat sini 6 inci. Mana dapat 6 inci ni? Okay, kita ambil 6 inci. 6 inci kita garis serong tau. 6 inci garis serong. Macam tu. 6 inci garis serong. Bukan lurus. Kita garis serong. Kemudian, bukaan tangan. Bukaan tangan dia adalah 4 inci. Bukaan tangan 4 inci. 4 inci kat sini. Okay. So, kita gariskan. Macam tu. Okay, so bahagian ni kan, tadi kan 6 inci. 6 inci ni kita bahagi 3. Bahagi 3 dapat berapa?
kita kena ada 2 titik kat sini. 6 bahagi 3 dapat 2. Macam tu. So, bahagian dekat sini kan bahagian atas yang kita akan cantum pada garisan bahu. Tanda lipatan dekat sini. Daripada titik yang pertama ni, keluarkan setengah inci. Keluarkan setengah inci. So, kita bentukkan. Kita bentukkan macam ni. Senang. Dah jadi dah. Dah pun jadi bahagian tangan. Senang. Sangat-sangat mudah. Ini pola badan depan dengan belakang. Ini pola tangan. Dia ada 2 je pola. Sebab badan ni kita buat depan dengan belakang sekali. Pola kurta untuk kanak-kanak. Ini contoh dia. Saya buat pola kurta ikut contoh yang ini. Ini dia contoh dia. Pola kurta lengan pendek. Siapa kat sini yang raya nak buat pola kurta untuk anak ke kan? Nak buat pola kurta untuk cucu ke? Boleh. Boleh buat sendiri lepas ni. Anda boleh je tengok kita punya cara nak buat pola kurta. Kalau nak lebih detail, boleh dapatkan buku Nak Jadi Pakar Jahitan. Pola kurta ada dekat dalam buku Nak Jadi Pakar Jahitan. Dekat muka surat belakang tu ada. Muka surat belakang. Ni dia pola kurta. So siapa nak ini boleh dapatkan buku Nak Jadi Pakar Jahitan. So terima kasih banyak-banyak kepada anda yang join, yang share, yang dah dapatkan buku. Terima kasih banyak-banyak. Saya doakan anda semua dipermudahkan segala urusan, kaya dan berjaya dunia dan akhirat. Akhir kata daripada saya, yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lemah, yang kurang adalah daripada diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.